Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada Presiden Nazir. Saya Cikgu Ahmad Hafiz bin Ahmad Jami'uddin dari SMK Simpang Pulai, Perak. Saya akan membuat pembentangan calon guru cemerlang DG12 tahun 2026 untuk subjek sains. Ini ialah merupakan suasana di sekolah saya. Di sini gambar saya bersama pentadbir, barisan guru-guru sains, murid-murid dan juga kawasan sekitar sekolah. Bagi melaksanakan rancangan pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 dalam bilik darjah dan kelas, saya memilih 4 aspek. Yang pertama, pemimpin instruksional dalam bilik darjah. Ini terdapat dalam teras strategi 3, strategi 1 di mana mengintegrasikan kemahiran abad ke-21 seperti pemikiran kritis, kreativiti, komunikasi dan kolaborasi. Yang ini saya laksanakan dalam kelas saya kerana melalui kemahiran abad ke-21 seperti gallery walk, PBL, pertandingan video, TikTok dan sebagainya dapat membantu mereka berfikir, dapat meningkatkan kreativiti mereka dan seterusnya dapat mereka berbincang, berkolaborasi antara satu sama lain untuk menghasilkan bahan-bahan yang terbaik. Yang kedua, saya memilih penggerak transformasi digital yang terdapat di teras strategi 4, strategi 2 di mana mewujudkan pembelajaran interaktif dan bermakna. So dalam kelas selalunya interaktif saya terapkan di dalam gallery walk, dalam video, dalam PBL, dalam inquiry dan sebagainya. Dan dari situ juga murid dapat dapat membantu mereka untuk memastikan objektif pembelajaran tercapai pada hari tersebut. Yang ketiga, pembentuk sasia dan nilai terdapat pada teras strategi 2, strategi 4 di mana membimbing murid menjadi insan berilmu, berkemahiran, berdaya tahan dan berkeyakinan. Di sini selalunya bila masuk ke kelas, saya akan memastikan murid untuk memberi salam kepada guru. Itu selalunya murid lupakan. Yang kedua, saya minta mereka menjaga adab kerana kalau adab berada di nombor yang paling bawah, maka yang lain semuanya akan jadi gagal. Jadi saya selalu ingatkan mereka. Dan kita tahu murid-murid kita sekarang ni selalu menggunakan perkataan-perkataan yang tidak baik. Dan saya sentiasa menegur mereka apabila kita menghadapi di dalam kelas ataupun di makmas supaya mereka beringat bahawa sentiasa menjaga tata susila, kata-kata dan juga pergaulan mereka. Dan yang terakhir, pemudah cara pembelajaran bermakna, iaitu teras strategi 2 di mana menggalakkan pembelajaran berasaskan projek iaitu PBL, inquiry dan penyelesaian masalah. Ini saya memang selalu lakukan untuk PBL. PBL saya merujuk kepada buku teks. Dalam setiap bab selalunya ada aktiviti PBL di situ. Jadi saya akan minta murid buat dalam bentuk buku scrap ataupun dalam bentuk video TikTok yang sangat aktif sekarang kan. Murid-murid kan suka TikTok sekarang ni. Okey, inquiry lebih kepada eksperimen. Jadi eksperimen wajib yang terdapat dalam buku teks saya akan minta mereka lakukan supaya mereka tahu bila naik ke tahap 4 dan 5 ataupun mereka memilih kelas aliran sains tulen, mereka tahu macam mana nak menjalankan eksperimen. Dan yang terakhir, penyelesaian masalah juga diberikan juga kerana ini adalah contoh soalan kebat yang sering murid tidak boleh jawab. Dan dengan memberikan latihan ini, murid dapat mampu memberikan at least sekurang-kurangnya daripada 4 markah, dapatlah 2 markah untuk menjawab soalan penyelesaian masalah. Okey, yang kedua, bagi meningkatkan kemenjadian murid secara berterusan, saya memilih 3 perkara. Yang pertama, dari segi peningkatan akademik, saya terlibat dengan kelas bimbingan bestari untuk tingkatan 5 yang dijalankan pada setiap hari Isnin, Selasa dan juga Khamis selepas waktu balik sekolah. Dan biasanya saya memfokuskan kepada murid tingkatan 5 tajuk-tajuk ataupun topik-topik yang sukar untuk difahami, yang masih belum dikuasai, ataupun kita pergi kepada teknik-teknik menjawab soalan, terutamanya teknik bahagian A, C11 dan juga soalan-soalan wajaran, wajarkan dan sebagainya. Dan untuk bengkel teknik menjawab juga saya terlibat untuk di dalam sekolah dan juga di luar sekolah. Saya juga mendapat jemputan di luar dan juga di dalam. Saya utamakan di dalam dahulu, lepas tu baru di luar. Dan biasanya bengkel teknik menjawab ni pun kita memfokuskan kepada sains kertas 2, iaitu
teknik-teknik macam mana nak menjawab soalan bahagian A, bahagian B dan juga bahagian C. Dan yang ketiga ialah kelas intervensi. Yang ini saya baru wujudkan pada 2 bulan lepas untuk khas murid tingkatan 3 kerana saya mengajar tingkatan 3 pada tahun ini, dan saya juga melibatkan juga murid-murid tingkatan 3 yang lain. Yang ini kita memfokuskan kepada murid-murid yang tidak mencapai tahap sewaktu ujian pertengahan sesi akademik. Jadi dengan bantuan kelas intervensi ini kita memfokuskan soalan-soalan ataupun bahan-bahan yang berfokus. Kita tak nak ambil tajuk yang besar, kita ambil yang tajuk skop kecil sahaja. Daripada situ kita nak bantu mereka supaya apabila mereka menjawab ujian akhir sesi akademik nanti pada hujung tahun, mereka boleh menjawab soalan tersebut tanpa ada rasa takut. Okey, yang kedua berkaitan dengan projek. Jadi saya terlibat dengan PBL. Memang saya buat PBL dalam bentuk video ada, dalam bentuk scrapbook ada dan sebagainya. Okey, di creator. Okey, di creator ni adalah bahan PDP dalam bentuk video. Bahan PDP dalam bentuk video yang dihasilkan untuk kegunaan saya dalam kelas dan juga rakan-rakan guru di luar ataupun di dalam sekolah. Okey, di situ mereka boleh tengok macam mana nak mengajar sesuatu topik supaya dapat lebih menarik dan juga interaktif. Dan untuk makluman tuan juga, di creator ini juga melayakkan saya untuk mendapat anugerah figura digital pendidikan pada tahun 2023 untuk sekolah ini. Okey, yang ketiga, pendekatan bertema. Yang ini digunakan pada tahun 2023 sewaktu murid tingkatan 2 masa itu. Jadi saya menggunakan pendekatan bertema untuk tajuk sains tingkatan 2 bab 1 masa itu. Jadi masa itu kita combine tema yang sesuai dengan bab 1 tersebut dan digunakan di dalam kelas. Untuk pelantar 5, saya kerap menggunakan Google Classroom kerana setiap minggu pada hari Khamis saya akan memberikan tugasan kepada murid dalam bentuk dalam talian, iaitu soalan word wall, kerana word wall itu lebih ringkas dan menarik, dan murid perlu menyiapkannya sebelum pada hari Ahad dan dihantar kepada saya supaya saya boleh semak. Jadi di situ murid dapat menjawab latihan dalam bentuk talian yang lebih menarik selain daripada kerja rumah yang diberikan di dalam buku latihan ataupun buku kerja. Okay, yang kedua, saya juga menggunakan ChatGPT untuk menghasilkan bahan-bahan PowerPoint ataupun bahan RPH ataupun bahan-bahan interaktif yang dirasakan sesuai untuk digunakan di dalam kelas. Okay, yang ketiga, saya juga menggunakan YouTube channel dan juga TikTok. Paling banyak TikTok lah, sebab TikTok yang paling aktif sekarang kan. So melalui TikTok saya boleh menyalurkan maklumat kepada murid-murid saya, rakan-rakan saya dan juga rakan-rakan di luar untuk membuat rujukan supaya mereka boleh melihat at least ada contoh nak tengok kat mana bila mengajar topik ni apa yang boleh dibuat. Jadi saya berkongsi dengan semua supaya memudahkan PDP masing-masing. Okey, yang ketiga, bagi memperkukuh profesionalisme diri dan kepakaran guru, saya memilih 4 perkara. Yang pertama, saya seorang penceramah teknik menjawab sains SPM. Saya terlibat di dalam sekolah di sekitar Kita Utara dan Kita Selatan. Kita Selatan saya bermula pada tahun lepas. Saya juga turut terlibat dalam talian. Dan talian pun ada juga jemputan. So melalui di situ saya berkongsi dengan sekolah-sekolah yang jemput saya teknik menjawab kertas 2 biasanya. Macam mana untuk skor A dalam SPM. Ada juga jemputan untuk membantu murid galus supaya macam mana untuk bantu mereka lulus dalam subjek sains SPM. Okey, yang kedua, saya juga terlibat sebagai panel ataupun pembina bahan, iaitu bahan sokongan BBK KPM, sektor pembelajaran JPN dan juga PPD Kita Utara. Okey, ini saya terlibat, tak silap saya, 2 tahun yang lalu di hotel selama 3 hari. Okay, saya di Kedaki membuat bahan BBK sains tingkatan 3. Saya memilih bab 4 kerana tajuk bab 4 tajuk mineral ni sangat suka untuk murid dan diharapkan bahan tersebut dapat digunakan, dimanfaatkan oleh semua guru di Malaysia ini yang mengajar sains tingkatan 3 bab 4 supaya bahan tersebut dapat digunakan dengan sebaiknya. Okey, yang ketiga, saya juga terlibat sebagai fasilitator program akademik, iaitu program Prosper Negeri Perak
Yang ini melibatkan murid-murid yang terpilih di sekitar negeri Perak, dibuat di sebuah hotel, tak salah saya Hotel Impiana masa tu. Saya juga memberikan teknik menjawab juga dalam masa tu, membantu murid-murid tersebut untuk skor A, untuk mendapat skor A dalam kertas 2 sains SPM. Dan murid-murid sangat ramah ya masa tu. Mereka murid yang terpilih kawasan-kawasan pedalaman kampung. Tapi bila mereka datang ke bengkel tersebut, saya sangat impress sebabnya mereka tahu nak jawab. Cuma sikit-sikit lah mana mereka tak tahu tu, kita bantu supaya mereka apabila menduduki peperiksaan SPM nanti, mereka tahu macam mana jawab soalan. Okey, yang terakhir, saya juga terlibat dengan perkongsian amalan terbaik sains SPM. Ianya bermula di sekolah saya sendiri sebenarnya. Saya dipilih oleh PPD masa tu, iaitu Puan Nurhaini. Masa tu ingat lagi beliau dah sudah pun berpencen. Dan saya terlibat dan 20 buah sekolah dipanggil untuk melihat PDP saya pada masa itu. Dan Alhamdulillah mendapat respon yang positif daripada PPD dan juga guru-guru yang hadir pada masa itu. Dan saya banyak menerapkan nilai-nilai PAK 21 masa itu untuk rujukan guru-guru sains. Okey, saya juga dijemput oleh SMK Pusing dan juga SMK Melembu untuk perkongsian ini kerana mereka ingin tahu macam mana saya melahirkan murid untuk minat sains, suka kepada sains dan menjadikan kelas sains lebih menarik. Jadi saya telah membuat perkongsian kedua-dua buah sekolah tersebut dan diharapkan mendapat impak yang positif untuk mereka gunakan di dalam kelas masing-masing. Okay, bagi menggalakkan inovasi pedagogi dalam kalangan murid dan rakan guru, saya pernah terlibat dengan kajian tindakan peringkat daerah iaitu Attractive Booklet. Yang ini penghasilan buku skrap. Saya memilih sains tingkatan 1, topik pembiakan tumbuhan kerana topik tersebut memang sukar untuk difahami oleh murid tingkatan 1. Saya hanya memfokuskan kepada bagaimana proses pembiakan tumbuhan itu berlaku. Jadi saya menggunakan kaedah buku skrap hanya melibatkan 5 muka surat sahaja, tapi menggunakan kertas warna-warni lah supaya nampak lebih menarik. Dan Alhamdulillah saya mendapat anugerah Perak pada tahun tersebut, iaitu tahun 2022 untuk kajian tindakan ini. Okey, yang kedua, saya juga terlibat sebagai amalan terbaik PBD peringkat negeri. Ini kali pertama saya masuk pada tahun 2023, iaitu pertandingan Big Show Out Loud. Ini penggunaan video dalam PDP. Walau bagaimanapun, saya mendapat penyertaan. Okay, banyak ilmu jugalah saya belajar sewaktu terlibat dengan amalan terbaik PBD peringkat negeri ni. So sebabnya cara penulisan dia tak sama. Untuk kajian tindakan lain, cara penulisan dia. Amalan terbaik pun lain. Jadi kat situ saya dapat dua ilmu yang berbeza lah. Dan tahun berikutnya pula saya terlibat juga dengan amalan terbaik PBD peringkat negeri, iaitu The Creator pada tahun 2024. Untuk The Creator pula ialah penghasilan video untuk bahan-bahan PDP dalam kelas. So saya wujudkannya dalam Telegram. Jadi murid-murid, rakan-rakan guru dan juga rakan-rakan di luar boleh akses, boleh tengok bahan-bahan tersebut dalam Telegram channel yang saya wujudkan. Walau bagaimanapun, saya mendapat penyertaan untuk yang ini. Daripada sinilah, di Creator inilah saya dinobatkan penerima anugerah figura digital pendidikan pada tahun tersebut untuk calon pertama di sekolah ini. Ini dia. Ini dia figura digital pendidikan, iaitu saya terima pada tahun 2023. Ini sijilnya. Dan yang kedua pula ialah ini adalah sijil pertandingan guru inovatif individu sekolah menengah. Okey, yang ini saya dapat penyertaan pada tahun 2024. Ada cerita menarik kat sini sebenarnya. Masa saya menyiapkan bahan ini disiapkan pada hujung tahun 2023. Pada tahun tu, hujung tahun tu. Dan keputusannya keluar pada bulan Ramadan masa tu. Dan saya pula masa tu dia kena influenza. Kena kuarantin 5 hari. Jadi tuan pengetua kita, Tuan Cik Wan Syafiq Akmal, mewakili saya mengambil sijil inilah. So sangat bermakna lah pada masa tu. Sebabnya masa kita tengah kuarantin 5 hari, tiba-tiba dapat hadiah kat sini. Dapat hadiah ni. So satu penghargaan besar buat saya lah. Dan yang terakhir pula, ini adalah pertandingan amalan terbaik
kategori guru untuk program TS25. Yang ini pun sama juga. Kan ada pembentangan, tapi dalam grup tak sebut apa-apa. Tiba-tiba keputusan keluar dan alhamdulillah saya mendapat anugerah perak pada tahun 2025 untuk pertandingan ini. Bagi menyumbang kepada pencapaian teras strategik RPM 2026-2035 dalam menghadapi cabaran pendidikan global, saya memilih 4 perkara. Yang pertama, kita hendaklah memacu transformasi pengajaran dan pelajaran. Ini terdapat dalam teras strategik 3, strategi 2 di mana mengaplikasi pedagogi abad ke-21 berasaskan murid. Ini pun saya dah bentangkan pada awal tadi. Saya memang mengamalkan PAK 21, gallery walk, inquiry, hot seat, dan macam-macam lagi lah. Okey, itu memang saya amalkan kerana saya nak menghasilkan kelas yang menarik. Kerana subjek sains ni kalau kita salah bukan salah mengajar, tapi orang kata kalau dia tak menarik, semua murid akan cepat bosan. So selain daripada eksperimen, kita juga perlu mengaplikasikan kepada lain supaya pengajaran tu menarik daripada awal sampai habis, supaya murid merasakan 1 jam tu sekejap je, tak tahu dah habis. Okay, yang kedua, bagi memperkasa literasi digital dan teknologi. Ini terdapat dalam teras strategi 4, strategi 2 di mana menghasilkan bahan pembelajaran digital yang inovatif dan mudah diakses. Inilah di creator dan juga be show out loud. Okay, so dari situlah saya murid-murid dan juga rakan-rakan guru boleh mengakses bahan-bahan PDP digital saya yang terdapat dalam Telegram tersebut untuk rujukan mereka mengajar sekiranya terdapat dalam topik-topik tersebut. Okay, yang ketiga, membangunkan model insan berkualiti tinggi yang terdapat dalam teras strategi 2, strategi 4 di mana membentuk murid yang berpengetahuan, berkemahiran dan berakhlak mulia. Seperti saya cakap tadi lah, masuk kelas je kita sentiasa mengingat murid dan menasihati murid. Kerana murid sekarang ni sentiasa kata mereka kan, banyak ayat-ayat mereka yang tidak begitu baik kan. Jadi dengan teguran tersebut diharapkan mereka dapat mengubah sikap dan dapat membantu mereka membentuk akhlak mulia, akhlak yang baik dan menjadi contoh kepada kawan-kawan yang lain. Dan kita juga sentiasa mengamalkan doa ataupun baca-bacaan surah ke sebagai perkongsian kan dalam kelas. Kadang boleh saya selitkan juga supaya mereka boleh menyantuni, menggunakannya, mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Dan yang terakhir, menggalakkan inovasi dan penyelidikan pendidikan. Ini terdapat dalam teras strategi 3 di mana melaksanakan kajian tindakan untuk meningkatkan keberkesanan PDP dan juga menghasilkan inovasi yang menyelesaikan masalah pembelajaran. Okey, saya telah pun membuat kajian tindakan untuk tajuk biarkan tumbuhan tadi untuk bantu murid sains tingkatan 1. Okey, saya juga ada menghasilkan inovasi juga. Inovasi itu dekat visual outlet dan juga di creator, dan juga dekat TS25 juga saya ada buat di situ. Jadi diharapkan bahan-bahan tersebut dapat membantu saya sebenarnya dalam menyelesaikan masalah dan PDP dalam kelas untuk tajuk yang sukar. Kerana dalam satu topik itu kadang ada sukar, ada senang kan. So yang sukar tu dapat dibantu. Saya juga dapat bantu rakan-rakan guru untuk bantu mereka menggunakan bahan tersebut supaya dapat menyelesaikan masalah murid untuk memahami tajuk tersebut. Okey, sebagai penutup, sebagai calon guru cemerlang, saya beriltizam untuk menjadi ejen transformasi pendidikan yang memperkasa murid, membangunkan profesionalisme guru dan memacu pencapaian teras strategi RPM 2026-2035 demi melahirkan generasi Malaysia yang berdaya saing global serta berteraskan nilai dan identiti nasional. Kenapa saya berminat menjadi guru cemerlang? Kerana saya ingin membantu dan melahirkan murid-murid yang berjaya. Kerana kita tahu murid-murid kita ni sebenarnya bukan tak nak belajar, cuma bimbingan, perlu dibimbing. Selain itu juga, saya juga ialah bekas murid SPP dan saya dikelilingi oleh guru-guru cemerlang. Jadi dari situlah saya bersemangat untuk menjadi seorang guru cemerlang supaya saya dapat membantu bukan sekadar murid, guru-guru dan juga rakan-rakan di luar sana supaya orang kata ilmu tu mengalir
dapat dikongsi bersama. Bukan digunakan seseorang sahaja kan, dapat digunakan oleh semua, tak kira siapa pun. Jadi diharapkan sekiranya saya mendapat turun cemerlang, saya akan memastikan perkara itu berlaku. Maka itu sahaja pembincangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.